Nabi SAW menyebut khairul yaum tala'an alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya mentari ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat itu dicipta Adam. Tuan-tuan kena ada dalam fikiran tuan-tuan, hari ini tidak sama. Kadar hari ini tak sama. Kadar hari di akhirat tak sama. Kadar hari di waktu lain tak sama. Kadar hari di dunia ni tak sama. Tapi dia memperkatakan tentang hari di dunia ini. Kerana hari ini, macam saya telah sebut berulang kali, membabitkan masa, time. Apabila membabitkan masa, masa adalah ciptaan Allah. Allah Azza wa Jal yang menciptakan masa dan boleh menjadikan masa itu mengikut apa yang dia kehendaki. Itu yang kadang saya jawab apabila satu orang tanya tentang macam mana Nabi boleh melihat syurga dan orang yang dalam syurga dan mereka yang diazab, padahal belum berlaku lagi kiamat, belum lagi berlaku timbangan mizan. Kerana masa itu adalah milik Allah. Allah tidak ada masa. Dia pencipta masa. Kalau masa itu ada sebelum Allah, artinya siapa yang menciptakan masa? Ada Tuhan yang lain. The essence of God, zat Allah itu tidak ada masa. Dia tidak terikat dengan masa. Jadi dia boleh ambil kita ini, letak pada masa ini. Dia boleh juga letak pada masa yang belakang. Dia juga boleh ambil kita, letak pada masa yang hadapan. Kalau Allah ambil kita letak pada masa hadapan, kita lihatlah apa yang berlaku pada masa hadapan. Kalau dia letak kita pada masa yang belakang, kita lihatlah apa yang berlaku pada masa hadapan, masa belakang. Itu yang sebahagian filem-filem barat cuba melakukan imajinasi tentang time machine. Mana mesin yang boleh bawa orang ke depan ke belakang. Tapi itu mustahil. Namun Allah Azza wa Jalla boleh membawa kita ke hadapan dan ke belakang. Sebab itu jika kita bermimpi melihat kehidupan di akhirat, artinya dia bawa kita ke hadapan. Jika kita bermimpi melihat kehidupan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pada zaman khulafa, artinya dia membawa kita pada masa yang ke belakang. Dia boleh melakukan segala-galanya. Sebab itu tidak sama, saya selalu sebut, 24 jam satu orang dengan seorang yang lain. Jika Allah berkati 24 jam satu orang, panjang 24 jam. Dia boleh buat macam-macam. Jika tak diberkati, masa kita hangus. Tengok sedar-sedar dah 60 tahun. Nothing. Tak ada apa yang kita buat. Jika Allah kehendaki kita menderita 3 hari, walaupun orang melihat seperti orang tengok 3 hari kita menderita, tapi jika Allah mengkehendaki bagi diri kita itu satu tempoh yang panjang, sakit seminggu tapi rasa macam setahun, boleh berlaku. Sakit 2 tahun rasa macam 3 hari, boleh juga berlaku. Allah meringankan apa yang dia kehendaki, memberatkan apa yang dia kehendaki. Sebab tu dalam doa safar tu kita sebut watwi anna bu'dahu, lipatkan untuk kami kejauhan tempat itu. Jauh juga. Dulu saya pernah cerita tuan-tuan kan, bila orang tanya, orang beritahu seorang Bedouin ada kereta api laju ataupun ada orang telah mencipta kenderaan yang pantas, orang tak naik unta lagi, orang naik kapal terbang.
Satu tempat yang kau mungkin kena sampai 3-4 hari, kau naik kapal terbang mungkin 1 jam je. Mengagumkan pada zaman itu. Dia Badui itu tanya, lagi baki 3 hari itu apa yang dia buat? Ya bukan soal masa kita banyak, tapi apa yang kita buat dengan masa yang banyak. Sekarang tuan-tuan nak datang semua cepat. Dulu nak kena pergi jumpa satu orang, kena nak meeting, nak tunggu datang. Sekarang kita boleh meeting dalam handphone saja. Tapi apa yang kita buat dengan masa yang banyak yang berbaki? Apa produk kita? Apa hasilan kita? Kalau dengan masa yang banyak itu kita semua telah menghasilkan zikir yang banyak ke, kerja yang banyak, pikiran yang banyak, bacaan yang banyak, keilmuan yang bertambah, alhamdulillah. Jika tak ada bezanya dengan orang dahulu yang terpaksa naik kenderaan jauh. Mungkin mereka di atas unta berzikir, kita masa yang berbaki mungkin tidur. Tapi tak apa, saya nak memahamkan konsep masa itu. Something very important di dalam pengajian ini, kita memahami konsep itu. Sebelum kita memperkatakannya secara terperinci, memahami konsep umum kepada suatu hal. Konsep masa, konsep tempat. Juga saya sebut tentang space. Itu juga demikian. Ada orang rumahnya luas, sentiasa dia rasa sempit dadanya. Ada orang rumah sempit saja, tapi sentiasa dia rasa luas kehidupannya. Boleh berlaku atau tak? Boleh tak? Boleh. Sebab itu kita berdoa, Rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhan, lapangkan dadaku. Makanan juga sama dalam kehidupan. Ada orang makan makanan yang mungkin RM5 je, tapi dia nikmati lebih daripada itu. Ada orang makan, sekali makan mungkin 3-4 ribu sekarang, biasa aja. 500-600 sepatu pinggan, biasa saja. Tapi dia mungkin tak menikmati makanan lebih daripada yang makan RM5. Boleh juga berlaku. Bukan kita menafikan nikmat, tapi boleh berlaku. Fi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu ia juga pada hari Jumaat juga ia dimasukkan ke dalam syurga.